Orang yang ada masalah sakit urat belikat, kalau kita urut dekat sini, dia sangat sedap. Sebab apa dia sedap? Sebab orang yang sakit belikat, dia akan sakit kepala. Ya, selalu sakit kepala. Sebab apa kita kena urut di bahagian sini dulu? Kita riliskan dulu otot di bahagian tengkuk. Okey, jadi kita letakkan tangan and then letak di bahagian sini ada satu tulang, bawah tulang itu lekuk. Jadi lekuk tu masa tu kita tekan, kita pusing. Kita tekan, kita pusing. Ini adalah kunci pertama yang kita perlu urut apabila orang ada masalah sakit urat belikat ataupun rasa tegang di bahagian tengkuk. Lepas tu dia ada satu line macam ni. Okey, so kita tadi titik pertama, okey, pusing-pusing, and then titik kedua, pusing-pusing, and then titik ketiga. Kita main kat bahagian sini. Okey, pusing berapa kali? Buatlah sebanyak 3 ke 4 kali. Dia punya pusingan. Dia akan rasa macam wah leganya. Lega, kita akan turun di bahagian tengkuk. Okey, pusing tengkuk macam ni. Ini kan ada satu line tengah macam ni. Ini tulang. Okey, di tengah-tengah kita buat macam ni lah. Okey, boleh nampak yang tengah ni adalah tulang tengkuk kita. And then di bahagian kiri dan kanan ni adalah kita punya urat yang boleh kita urut. Okey, urut, tekan, pusing. Tekan, pusing. Jangan terlalu kuat bahagian sini sangat sensitif. Okey, kita urut untuk melegakan saja. Kalau macam Ita ni, saya rasa urat dia ada bunyi ketuk. Ketuk. Ketuk, betul tak? Bunyi bila dia bunyi ketuk-ketuk tu, selalunya orang ni selalu sakit kepala dan dia rasa sangat tegang di bahagian tengkuk dia. Bila dia tegang bahagian tengkuk ni, automatik bahagian bahu dan urat belikat dia akan rasa sakit. Ada rasa tak selesa, dia rasa berat.